Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Nur Fatimah binti Abdul Kadir, pemegang nombor matrik D202311059550. Hasil wawancara bersama Cikgu Muhammad Arman dan Cikgu Sufandi, saya menyedari bahawa profesi seorang guru itu bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi turut menuntut kepribadian yang baik, bersikap adil terhadap semua pelajar serta kesediaan menghadapi cabaran dalam dunia pendidikan. Perkongsian kedua guru ini juga menyedarkan saya tentang kepentingan bersikap terbuka terhadap pembaharuan sistem pendidikan dan sentiasa memperbaiki diri sebagai bakal pendidik. Oleh itu, sesi wawancara ini memberi pendedahan yang bermakna dan mendorong diri saya untuk mempersiapkan diri sebagai bakal guru yang berintegriti, beretika dan berimpak pada masa hadapan. Assalamualaikum, nama saya Nur Hidayah binti Abdul Fattah, bernombor matrik D202311059553. Melalui kursus Insan Guru Profesional, saya menyedari bahawa profesi perguruan bukan sekadar satu kerjaya, malah merupakan satu amanah yang besar menuntut pembentukan sahsia, integriti dan kepekaan emosi yang tinggi. Kedua-dua guru ini menekankan kepentingan nilai keras seperti empati, tanggungjawab, komunikasi yang berkesan serta keupayaan mengurus tingkah laku murid. Saya juga menyedari bahawa guru merupakan model teladan kepada murid. Justru tindakan dan peraturan perlu dilaksanakan dengan penuh hikmah. Malah saya turut memahami cabaran emosi dan mental yang dihadapi oleh guru sepanjang proses bekerja sebagai seorang guru. Kesimpulannya, kursus Insan Guru Profesional telah membentuk kesedaran baharu dalam diri saya sebagai bakal pendidik. Saya bertekad untuk menjadi seorang pendidik yang beretika, kompeten dan berupaya memberi manfaat kepada murid, sekolah dan masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Abdul Rashid, bernombor matrik D202311059558. Hasil daripada wawancara AGP, saya dapati bahawa hakikat profesi perguruan amatlah mulia kerana seorang guru bukan sekadar mengajar tetapi membentuk sahsia dan akhlak murid secara menyeluruh. Antara pengajaran yang paling berharga ialah setiap guru perlu berlaku adil kepada semua murid tanpa memilih kasih ataupun memilih bulu, dan perlu menekankan kekuatan mental serta profesionalisme ketika berhadapan dengan cabaran emosi. Kesimpulannya, saya sedar bahawa tanggungjawab besar seorang guru memerlukan kesabaran dan kesediaan untuk terus belajar. Saya berhasrat untuk membina kepribadian kukuh untuk menjadi pendidik yang dapat memberi impak yang positif kepada generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izhaim bin Muhammad Zahari, memegang nombor matrik D2023110595. Baiklah, hasil daripada wawancara ini, saya menyedari bahawa profesi seorang guru bukan sekadar tentang mengajar murid tersebut, tapi lebih daripada itu, iaitu dari segi membentuk sahsia murid, membentuk apa yang mereka akan jadi pada masa akan datang. Baiklah, perkongsian daripada wawancara ini juga menyedarkan saya bahawa realiti seorang guru pada masyarakat pada generasi ini amatlah berbeza daripada generasi sebelum ini. Keseluruhannya, sesi temu bulat ini mendorong saya untuk merenung peranan dan tanggungjawab sebagai bakal pendidik, memahami bahawa profesi ini merupakan satu amanah besar yang menuntut komitmen tinggi, bukan sahaja dalam menyampaikan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Al-Misah binti Siratang, bernombor matrik D202311059575. Berdasarkan wawancara yang telah kami jalankan bersama dengan Cikgu Arman dan Cikgu Zulfadli, saya mendapati bahawa menjadi seorang guru bukanlah satu perkara yang mudah. Justru itu, mereka menasihati kami agar menerapkan nilai-nilai murni itu sejak daripada sekarang sebelum menjadi pendidik. Antara nilai murni yang paling ditekankan ialah nilai murni kesabaran, keikhlasan dan berintegriti. Hasil daripada wawancara tersebut, saya sering mengingatkan diri saya agar menerapkan nilai-nilai murni tersebut bermula daripada sekarang, kerana menjadi seorang guru bukannya hanya sekadar memberi ilmu kepada pelajar, melihat